Macam kerai. Kerai out. Keluar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga anda diberikan kesihatan yang bagus, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah sentiasa, insyaAllah. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam episod kali ini. Okey, episod kali ini saya turun ke Sungai Perak untuk memancing lah. Sekian lama tak mancing, tak strike ikan. Hari ni kita turun memancing, okey. Keadaan cuaca hari ni agak mendung sikit lah, tapi tak apalah, harap-harap jangan hujan mudah lah. Okey, tanpa cerita panjang lebar lagi, tanpa bercerita banyak lagi, mau kita tengok ikan apakah yang akan naik dalam episod kali ni. Stay tune gang, teruskan menonton. Moh kita. Okey, kita dah sampai kat spot. Sekarang saya potong kelapa sawit dulu. Okey, apa-apa nanti kita update balik. Stay tune. Itu dia. Bukan main cantik umpanya. Semoga ada hasilnya lah. Okey. Situ duduk. Okey, yuk. Tempat tadi ikan pun tak mau makan. Jadi saya pindah ke sini. Spot yang berbatu-batu macam ni. Saya cuba parking dekat belakang batu ni. Kita lempar dekat batu situ. Kita tengok ada ikan apa yang duduk dekat batu-batu ni. InsyaAllah. Jom kita try. Alhamdulillah. Strike. Ada. Ikan apa tau. Macam kerai tarik. Macam kerai. Kerai out. Soy. Alhamdulillah. Tak nampak ikan. Kerai. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar yuk. Wah, keluar. Alhamdulillah. Keluar. Alhamdulillah, ikan keluar. Ikan keluar yuk. Garang lah sekilo ni. Keluar. Alhamdulillah. Ikan keluar yuk. Anggaran lah sekilo. Ini kita nak kena lepas balik lah, sebab ni ikan dalam lindungan ikan dalam lindungan. Jadi kita tak boleh nak ambil ikan ni. Okey, jadi kita nak lepaskan balik lah. Ni dia ikan keluar. Alhamdulillah. Okey, syukur Alhamdulillah dapat naikkan ikan keluar. Okey, ini lebih kurang nak dekat-dekat sekilo lah. Alhamdulillah. Tapi ikan ni kita nak kena lepas balik. Okey, sebab ikan ni ikan Adakta lindungan di bawah Perikanan Malaysia lah. Okey, Perikanan Negeri Perak. Alhamdulillah. Ni ikan keluar. Okey. Alright. Alhamdulillah, sekian lama tak naik ikan keluar, dapat juga naik dia. Okey, jadi ini kita nak kena lepas balik. Jom kita lepaskan. Okey, kita lepaskan balik. Okey, hari pun dah lewat petang, umpan pun dah lesiong dah. Jadi cukuplah sampai setakat ini saja. Dapatlah strike keluar seekor tadi. Okey, jadi cukuplah sampai di sini saja untuk episod kali ini. Mau kita gerak. Baik, syukur Alhamdulillah episod kali ini sampai di sini saja. Alhamdulillah dapat bawa naik ikan keluar seekor yang seberat
tak sampai sekilo pun, tapi ikan tu kita kena lepaskan balik sebabnya dia di bawah kawalan Perikanan Negeri Perak. Alhamdulillah lah, siapa-siapa yang dapat ikan keloh tu kena lepaskan semula di habitat asalnya supaya nak menjaga populasi ikan keloh di Sungai Perak. Alhamdulillah. Okey, jadi episod kali ini sampai di sini saja. Terima kasih kepada anda yang menonton daripada mula sampai ke habis. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang.